Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Nur Najah Zuhaira, wartawan TV Segaya. 25 Mac 2025, Majlis Peluncuran Program Penubuhan Galeri Madani yang disambut serentak di 479 buah sekolah rendah menengah di Negeri Sembilan termasuk vokasional dan sekolah teknik. Program ini mensasarkan kepada 4 objektif utama, iaitu mengukuhkan kefahaman terhadap prinsip Malaysia Madani. Yang kedua adalah untuk memupuk jati diri nasional dan patriotisme dalam kalangan semua murid. Seterusnya, bagi membentuk karma insaniah dalam diri murid dengan memupuk nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat, empati dan integriti. Dan yang terakhir, dengan menjadikan Galeri Madani sebagai one-stop center yang mana murid dapat membangunkan kemahiran sosial, komunikasi dan pemikiran kritis. Galeri ini akan menjadi satu medan pembelajaran yang memupuk nilai-nilai kemanusiaan bagi membentuk rasa cinta dan bangga terhadap negara. Mari sama-sama kita saksikan majlis peluncuran program penubuhan Galeri Madani secara langsung di SK Gading Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada hari yang penuh bermakna ini bagi merasmikan peluncuran Galeri Malaysia Madani di sekolah kita. Inisiatif untuk menubuhkan Galeri Malaysia Madani di sekolah kita adalah merupakan satu langkah penting dalam usaha kita menuju ke arah sebuah negara yang lebih sejahtera, berdaya saing dan maju. Ia juga bertujuan untuk membentuk dan mengukuhkan nilai-nilai murni dalam kalangan kita. Generasi muda yang bakal menjadi peneraju negara di masa hadapan. Tema kita hari ini, menyemai nilai membentuk generasi madani, adalah satu seruan untuk kita semua memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang mendasari konsep Malaysia Madani. Malaysia Madani adalah sebuah wawasan yang mengajak kita untuk membina masyarakat yang sejahtera, maju dan bertamadun. Konsep ini bukan sahaja berkaitan dengan kemajuan ekonomi dan pembangunan fizikal, tetapi juga mengenai nilai kemanusiaan yang luhur dalam kehidupan seharian kita. Dengan adanya Galeri Malaysia Madani, murid-murid berpeluang untuk memahami dan menghayati konsep Madani melalui pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam. Di galeri ini nanti anda akan dapat melihat bagaimana nilai-nilai ini telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat kita, serta bagaimana kita sebagai generasi muda boleh berperanan dan memastikan kelestarian dan keharmonian negara. Dengan penubuhan Galeri Malaysia Madani, Sekolah Kebangsaan Gading Jaya, kita berharap anda semua dapat mengambil pengajaran daripada sejarah negara dan tokoh-tokoh yang telah memberi sumbangan besar dalam membina Malaysia. Galeri ini adalah satu platform untuk anda belajar tentang nilai-nilai membentuk negara kita dan bagaimana anda boleh memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Mohon audiensa. Letakkan tapak tangan di iPad tanda formula yang ingin melanggar. Wah, meriah sekali ya.
Kesimpulannya, penubuhan Galeri Madani di Sekolah Negeri Sembilan ini merupakan satu usaha untuk memperkenalkan dan menghayati sejarah serta budaya Malaysia, dan ia juga sebagai satu platform untuk membentuk generasi muda yang lebih berpengetahuan, prihatin dan bertanggungjawab terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Madani. Sekian sahaja dari saya, Nur Najiha Zuhaira, wartawan TV Segaya. Terima kasih. Masa depan, ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertivi, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo